friends kat luar sana dah tahu ke yang Cool Blok sekarang dah ada menu terbaru which is very cheesy toasties. Daripada gambar lagi, korang boleh teka diorang ni pakai cheese import dari Europe jenama Emboard. Masa penyediaan dia pun sekejap je, so sesuai untuk korang yang nak makan waktu sarapan, minum petang or sekadar nak isi perut. Kat sini ada 3 jenis toasties yang korang boleh order. Contohnya double cheese toasties ni sesuai untuk korang yang just nak rasa cheese yang berlemak gila-gila dengan roti. Dah lah makan panas-panas, memang cair lah kat mulut. And nama pun toasties dari Cool Blok, memang korang kena lah beli air sekali. Macam double cheese toasties ni boleh dipadankan sekali dengan strawberry matcha latte untuk legakan tekak. Untuk korang yang minat inti tuna, korang boleh pilih either nak spicy tuna cheese atau mayo tuna cheese. Tuna pun diorang pakai premium tuna tau. Spicy tuna dia memang penuh satu roti dia letak, so bila korang makan pun memang terasa pedas dia. Kalau tak nak pedas-pedas, boleh try mayo tuna dia yang creamy and masin-masin. Memang gila syok. Tapi macam tak cukup je kan? Jangan risau, kalau nak lagi meleleh, korang boleh tambah lagi cheese dengan harga RM1 je. Toasties ni boleh didapati di outlet Cool Blok tertentu sahaja. Alang-alang beli air, belilah toasties sekali. Cepat-cepatlah dapatkan sekarang.